Film ni, it's warm, it's nice, it's huggable, just like Don dalam Jumbo. Yeah. Suka sangat dengan character development untuk karakter-karakter dalam filem ni. Diorang ambil masa untuk develop main character, and then dia punya ada side characters apa semua. Benda-benda tu diorang spend masa untuk tunjuk kat kita, and then diorang bagi dengan cara yang magical lah. So dia punya at the end, dia punya produk penghujung tu memang cool. I love the character development tu, benda yang macam paling stand out lah dalam filem Jumbo ni. I feel like diorang cuba untuk jadi macam Pixar, but they are not there yet. Belum lagi, tapi I guess dia punya dari segi rupa karakter dia, dari cara pergerakan, dari music, daripada dia punya magical elements, semua tu macam Pixar, but belum level Coco, belum level Toy Story, belum level tu lagi, but it's there, it's almost there, it's going there. The voice actors did a great job, especially the main character. Dia ada range of emotion. Daripada suara dia, kita tahu dia tengah rasa kesal, dia tengah rasa happy, dia tengah rasa marah. Sebagai budak baru umur berapa tahun masa dia rakam tu, I think he did a very good job lah. Very good job. Filem ni dibuat oleh orang-orang yang basically baru buat. Diorang pandai buat, cuma macam diorang baru dan banyak benda mungkin terlepas pandang. Ada benda yang korang mungkin akan perasan bila korang tonton dekat Pawagam. Benda-benda yang macam dari segi animation, kadang-kadang daripada texture mapping and whatever, benda-benda tu mungkin diorang macam tak fokus sangat. But it's okay, diorang masih okay. This is the first yang big film daripada Indonesia lah yang animasi kan. So kita bagi for me it's like we should give them a chance. Diorang akan improve lepas ni. That's why I hope lah at least. Yeah, it's not perfect yet, but it's going there. Diorang aim ke arah tu lah. Give this movie a 7 out of 10. Saya prefer filem yang maybe boleh menyayat hati saya lebih lagi. Cerita ni dah sedih dah. Ada part dia yang warm, ada part dia yang memang sangat menyayat hati, tapi dia boleh pergi lebih jauh lagi. So 7/10 for me. A very good movie. Korang semua patut tonton filem Jumbo.